Kenapa racist macam ni? Tak baik tau. Hello guys, so I got my Huawei Watch GT6 today. So jam ni adalah latest punya jam from Huawei. So I dapat Huawei FreeBuds and also penimbang sebagai free gift. Yeay. I dah buka dah jam. So inilah jamnya, macam gini strap dia. This one 41mm in code brown. So dia tengah update. So kenapa aku beli jam ni, jam yang mahal ini? Sebab satu, dia menepatilah semua piwayaan. Jap. Dia menepatilah semua piawaian. Dia menepati semua piawaian aku lah. Tapi ada satu yang paling aku suka, which is, kejap. A few moments later. Okay, I'm back. But this time come back dengan disappointment. Okay, aku beli ni sebab aku suka dia punya features yang dia boleh tukar-tukar gambar tau. Tapi aku nak yang kalau kita raise tangan kan, dia akan bertukar terus. Tapi yang ni tak. Kau kena tap dulu baru dia bertukar. Tak nak yang goyang sikit tukar, goyang sikit tukar. Macam jam lama aku jam lama aku macam tu. Tapi aku rasa dia boleh macam tu dekat Android je. iOS tak boleh. Sebab dia boleh letak video juga tau, jadi face watch. Tapi iOS tak boleh. Hampir betul. Mungkin ni tanda-tanda nak kena tukar pakai Android lah. Tak apalah, apa-apa pun love. Gitu. Boleh tukar banyak-banyak. Okay, that's all. Bye.